Tengok tu, nak masuk air tu. Tengok tu. Kita berada di Gamuda Luge Gardens. Okay, so tempat ni sekarang trending. Yang viral lah sebab dia punya permainan dia So hari ni petang ni kita datang sini petang sebab nak bagi redup-redup sikit. Tadi pun panas. Ni macam dah okey sikit lah. So kita tengok apa yang menarik di sini. Kita bawa Alia jalan-jalan sekejap petang ni sebenarnya cuti Christmas. Okay Alia, jom. Are you ready? Kita bagi dia jalan. Go. Go. Okay. So sebelum kita main game, kita main permainan, kita makan dulu. Alia makan fries. Corny dog. Anjing corny. Apa lagi ni tak boleh. Pau makanan mami dia. Kita nak pergi terus ke Luge. Tapi sekarang dah hujan. So kita kena cepat. Kita kena betul-betul kat sana lah. Macam Alia sekarang ni dia 1 tahun lebih. So dia tak boleh lah naik. So dia kena tunggu 2 tahun. So hari ni kita tak naik lah. Belakang tu tengok. Yes. Mami dah dress up dah. Apa tiba? Dia happy mak bapak tak dapat main. Lepas dia tinggal. Dia penjara janji. Apalah nasib aku. Tengok dia. Berbaki lagi 7 bulan barulah dari pagar dia boleh main ke dalam. So untuk hari ni kita tengok je. Ramai guys hari ni. Petang ni redup. Ni buat keluar beratur dalam kemah putih tu belikan lengkar lagi. Datang petang memang best lah. Cuaca redup kan. Kalau setengah hari jadi panas gila. Bagi kawasan baru, pokok pun tak sangat. Okay, let's go. Tak boleh sebut let's go. So macam game yang ni, awal-awal lagi dah tunjuk apa ketinggian. So untuk dia sekarang ni. Sorry. Apa ya? Sorry, you are short. Yes, sorry, you are shortest. Kita tengok Ella Alia Okay, ni pening game ni. Permainan ni pening. Itu apa yang? Sorry, too short to ride. Mak. Apa ni semua tak boleh main ni? Okey, nak balik dah. Semua tak boleh main. Semua tak boleh main. Itulah. Tahun depan datang lagi. Harap-harap tahun depan tu dah ada banyak lagi lah. So macam tak ada Betul. apa je. Okey. Bye bye. Bye bye budak. Ni pantang nampak air. Bye bye bye. A few moments later. Ya. Semua dengan pilih helmet. Ya, struggle. Inilah. Inilah. Tak jumpa. Jadi. Inilah. Ni. Good. Inilah. Ya, good. Alright, selamat petang. Sekarang kita berada di Gamuda Gardens. Kita nak main Sky Luge. Nak naik Sky Ride. Dan apa? Skyline. Struggle Mat. Struggle is real tau. Nak cari helmet yang M kecil, yang L besar. Aku pun pening dalam hidup ni. Sekarang pukul berapa? 4.33. Jangan tengok setting tu. Bah. Tak sabar sebenarnya. Tapi lambat lagi ke? Yeay. Tangan tak cukup.
Okay, first ride today. Ikut jalan mana? Ada banyak jalan. Nak naik tu. Kereta. Jalan je. Bye-bye. Yeay, tak tu atas tu. Wow. Untuk ride kali kedua. Alia suka ke? Okey. Slipper jatuh pula. Alright, ini pemandangan daripada belakang. Slipper saya tinggal sebelah lagi sebelah ada di bawah. Nak tendang kereta Tak, bawah tu. cerita dia begini. Kan ada benda ni nampak tu bawah tu. Kaki kau dah. Lepas tu kitanya goyang kaki. Sekali kan peluk terkena dekat benda main tu, jatuh slipper. Dah berada tu berhentikan, malu aku. Jalan je kan? Ayah. Depan. Depan lagi. Santai kawan. Santai. Santai kawan, dunia kawan. Bye-bye Didi. HP ingat bisa. Saya nak laju saja. Lepas ni guna tak Jami. Baik step pun. Mana dia nampak muka. Okay, berakhirlah sudah vlog pada hari ni. Setelah seharian, bukan seharian, sepetang bersama keluarga dekat Skyline Lodge. Skyline Lodge. Lepas si slipper jatuh apa semua. Banyaklah benda menarik kat dalam ni. Ada wheel kat belakang tu apa semua. Boleh katakan seronok juga. Banyaklah benda boleh buat kat dalam ni dengan keluarga. Pakai kasut sekali nak main sini. Pakai kasut. Pengajaran dia jangan pakai slipper macam gini. Pakailah kasut. Okay. Bye.